Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Jom kita pergi tengok jaring pagi ni. Mudah-mudahan dia hasil pagi ni. Kita tak tahu lah, air pun dah besar, dah meluas dah. Ikan pun dah merata dah. Kurang lah ikan. Tengoklah kalau air besar lagi, tak tinggal jaring kot. Kalau tengok macam dah surut lah, kita angkat-angkat jaring, bawa balik. Okey, apa-apa kita jumpa kat sana nanti. Jom. Let's go. Air surut dah. Surut sikit. Ha? Pasang nak pergi tengok. Tak semalam air sampai tak ni tau. Tak bonggo ni. Pagi ni dah surut lah. Jaring bawah ni. Allah, ada biawak lah. Biar campur ada ikan. Kalau cari biawak dah lari dah. Ada ikan. Mana pergi ikan ni? Angkatlah lagi ni. Lintoh. Tak lawa ikan ada. Seekor ikan kapur. Ikan lah. Ikan ni kiri kanan sengat tajam ni. Duri. Tak boleh lain pula. Bawah ni air besar lagi. Dari atas turun Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni nak tinggal ke nak ni? Tengok. Kalau ada ikan, kita tinggal. Kalau ada ikan, kita angkat bawa balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak je. Ada ikan. Ikan pun kena makan tau. Ngek-ngek. Puyuh.
minit lah. Ikan teli. Buka ikan kat atas. Ikan masih kurang. Tiga ekor ada ikan terbus. Boleh lah angkat jaring ni semua. Puyuh mati dah. Kalau hidup seksa nak buka. Ikan teli. Ingat tak raya ni nak teli ni, salah teni. Ni payung. Dapat 5 ekor buat goreng lada sedap. Noh, okey. Makin luas lah. Kat sini pula air naik. Aduh. Lepas. Kita kalau ikan tu buka ke atas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan lah. Ada ikan seekor. Seekor. Ada ikan. Sampai dah seekor je. Satu.
Mana buat goreng. Wah, mari kita ikan. Banyak. Boleh lah. Tu apa ikan? Ada ikan. Besar terubur. Boleh lah. Tu. Faham. Tu gemuk tu. Hak gemuk. Tu Tu hak gemuk. Tu. Ni terubur gemuk ni. Ni sebarau ada, semua ada. Semua ada. Ada lagi? Tak ada. Siap angkat. Ada tak pergi tangkap ni. Ada 3 lagi. 3 lagi. Yang ni kena pergi ujung sana. Ujung daripada Atas jalan ujung sana. Ya. Dan Aku nak tu sana yang dekat Nyah okay, pasar tu. ada kot 3 kilo kot. 4 kilo, 3 kilo. 3 kilo dah. 3 kilo. Bukan 3 kilo. Ada lagi 4 jaring lagi. Berapa utas semua pasang? 7. Tu. Banyak orang pasang. Hai, Tapi- mana 3 utas satu tempat. Ya. Satu jaring je. Betul Sana ikan kecil aku makan. 2 inci ni ikan. 2 inci. Okey lah 2 inci. Taman Ni kopi. jaring berapa inci? 3. Ni 2 suku. 2 suku. Besar-besar ikan. Tu dia. Ayam. Baik, kita tengok ikan orang je hari ni. Panjang jaring tu. Sampai seberang jalan sana. Ujung sana. Panjang lah jaring. Daripada sini sampai straight tu. Satu jaring. Dah. Ada satu jaring lagi. Dekat tepi jalan tu. Di tepi jalan ni bawah ni. Dekat banjir tu. Tengok mi pula, mi kat jaring bawah ni. Ada mi? Tak ada. Angkat lah. Kurang ikan. Hari ni kita tengok. Panjang jaring awak mi Jaring baru buat ni. Tak ada langsung seekor tak ada. Ikan apa? Ikan pun kurang tau. Sebab air meluas ni. Kat abang tadi ngasih tu banyak apa dia. Rezeki dia Tu ikan ni tu. Bau. Tinggal ridik je. Ada hutan. Ridik je bagi. Ni saja. Wih, besar tu ni. Ada juga labi-labi dalam ni. Banyak banjir. Amat tengok. Jaring labuh apa ni? 70 mata, 60. Mana ni? Nasi 030 ni gaya. Pak, nampak halus Ada kena makan pulak je. Macam mana rezeki dia? Tak itu je. Jaring ridik je. Dapat ridik je, tak apalah. Rezeki dia. Ekor je. Aku tepi jalan tu tak tahu lah, jari 3 inci. Dah. Baik, kita tengok jaring ni. Satu ni. Lah ni jaring awak. Lah ni. Jaring berapa inci? Ada ikan? Tak ada? Dari 2 inci pun tak ada ikan nampak. Mana pergi ikan tau? Seekor tak ada? Laju air tau. Air sungai besar. Tak ada ikan tau ni. Dia tak masuk lah kawasan ni. Dah lah. Sejuk. Jom ni, tengok jaring aku satu tepi jalan. Boleh lah simpan-simpan.
Tunggu lepas banjir pula. Mai air surut pula. Hai, tak layan lah Ini baru angkat dah, bawa balik. Air nampak surut lah sikit. Oh, bawah ni besar sini surut. Air. Oh, ini memang dalam. Awak ada ikan ada. Ada ikan ni. Oh, ada. Ada terubus. Buka kat atas dah. Terubus. Oh. Seekor terubus. Ada ikan. Oh. Lilit dah ini. Seekor terubus. Ada ikan. Ekor tu. Jadilah. Cuaca pun dah panas dah. Seekor. Lepas buat goreng. Lah balik. Terima kasih Pak Omar tu. Gerak. Jom. Inilah hasil untuk pagi ni. Jadilah. Ada rezeki. Berapa ekor je. 2, 4, 5 ekor. Teli terubus. Lepas buat lauk tengah hari. Ada ikan ada. Alhamdulillah. Ada juga rezeki pagi ni walaupun tak banyak. Lepas lah buat goreng. Tengoklah lepas-lepas banjir nanti, air surut nanti, kita main sungai besar pula. Okey, sampai sini episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana siapa acar, yang komen, yang share, yang like. Yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.